Korang ada anak-anak nak masuk IPT ataupun IPTS ke dan sebagainya, mungkin korang perlukan bantuan kata pendahuluan ataupun duit pendahuluan untuk korang masuk register dan sebagainya. Okay, so sini ada info yang perlu korang tahu. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudah menonton Saja Simbang. Jom aku nak baca paparan ini. Menerusi website ptptn.gov.my, kat sini ada wang pendahuluan pinjaman WPP. Yang mana wang pendahuluan pinjaman WPP, bantu pelajar untuk lanjutkan pelajaran. Tahniah kepada pelajar yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Walau apapun jua keputusan yang anda perolehi, ingatlah bahawa ia adalah hasil titik peluh dan usaha gigih anda selama ini. Jadikan ia sebagai pembakar semangat untuk terus melangkah maju ke hadapan. Itu pun aku nak baca. Apakah perancangan anda masa ni? Bla 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 bla. Okey. So, apakah itu wang pendahuluan pinjaman WPP? Okey, wang pendahuluan pinjaman WPP PTPTN merupakan dana yang berjumlah 1,500 diberikan kepada pelajar yang layak sebelum mereka mendaftar di universiti awam atau politeknik. Dana ini bertujuan untuk membantu pelajar menangani kos persediaan pengajian seperti yuran pendaftaran, pembelian buku ataupun keperluan asas lain sebelum pengajian serta meringankan beban ibu bapa untuk membiayai kos kemasukan anak-anak ke universiti awam ataupun politeknik. So, syarat kelayakan wang pendahuluan pinjaman WPP iaitu pelajar telah membuat persetujuan menerima wang pendahuluan melalui sistem UPU atau berdasarkan pengesahan data daripada universiti awam ataupun politeknik. Pelajar adalah warga negara Malaysia. Ibu bapa ataupun penjaga pelajar adalah penerima sumbangan tunai rahmah STR. Pelajar ditawarkan pengajian bagi peringkat pengajian diploma ataupun ijazah sarjana muda sepenuh masa di universiti awam dan politeknik sahaja. Pelajar tidak mempunyai hutang WPP. So, mulai Januari 2021, tawaran APP dipeluaskan kepada pelajar B40 program diploma sepenuh masa bagi jurusan sains. Dipeluaskan lagi dan sastra di IPTS juga yang bersetuju menerima tawaran WPP. Pelajar dikehendaki memohon WPP ketika memohon pada kelompok pertama permohonan pinjaman. So, syarat kelayakan bagi pelajar IPTS adalah seperti berikut. Pelajar adalah warga negara Malaysia, ibu bapa ataupun penjaga ataupun pelajar adalah penerima sumbangan tunai rahmah STR. Pelajar ditawarkan pengajian bagi peringkat pengajian diploma sepenuh masa, jurusan sains dan sastra di IPTS yang bersetuju menerima tawaran WPP. Pelajar tidak mempunyai hutang. WPP, IPTS bersetuju menerima tawaran WPP. Okey, so kaedahnya korang boleh buat semakan, menerusi melalui MyPTPTN nanti sekiranya nak buat permohonan. Untuk keterangan lanjut lagi, korang boleh pergi ke ptptn.gov.my/wang-pendahuluan-pinjaman WPP. So dekat situ kau boleh dapatkan info lanjut berkaitan dengan wang pendahuluan pinjaman WPP. So, apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa share, like dan follow channel Saja Simbang. Aku Faizwan, Assalamualaikum.